Mulai 1 Januari 2010 kita beli 210, recommend A dapat RM50. Itu 1 Januari. Sekarang ni 170 dapat RM7. Nampak tak? Nampak tak? Komisen yang seterusnya yang bakal anda terima dengan mencari 3 orang ini, nombor 3, namanya development incentive. Ataupun kita panggil leveling commission. Dia berkata, sistem kata, dalam satu level dia dibayar 2 pair ataupun 2 pasang. Ini memang dia ada clause di situ. Okey, 1 pair first level, first pair, syarikat ataupun sistem akan bayar kita sebanyak RM44. Macam mana cerita ni? Okey, ini first level kan? Ya. First pair macam mana nak dikira? A satu orang. Kalau digabungkan dengan B jadi sepasang tak? Ya. Dapat RM44. Ini namanya first pair. Jelas. Dan sistem kata lagi masih lagi di first level, second pair. Sistem syarikat akan bayar kita RM25 pula. Masih lagi di first level, first pair. Siapa nama tadi? Rashid. Okey, Rashid okey. Ini first level, first pair. Ini orang yang kedua, B. Orang yang kedua digabungkan dengan orang C ni, ini jadi satu lagi pair lah. Pasangan kedua. Okay. Ini namanya second pair. Sistem akan bayar you lagi RM25. Are you okay? Are you okay? Okay. Cuma muka dia ni je. Fokus. Semua tangan sikit.